Saya Surfina Damia melaporkan secara langsung dari program Syoknya Raya bersama POS Malaysia. Program yang berlangsung di Sedesa pada hari ini menghimpunkan pelbagai aktiviti menarik yang bertujuan untuk menghidupkan kembali tradisi sambutan Hari Raya Aidilfitri sambil memperkenalkan perkhidmatan POS Malaysia kepada murid-murid Sedesa. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam program Kenangan Raya bersama POS Malaysia dan Perbadangan Perpustakaan Awam Negeri Selangor PPAS. Semoga majlis ini membawa keberkatan dan mengeratkan hubungan silaturahim antara kita. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bekerjasama dengan POS Malaysia menjadikan program Syoknya Raya. Oleh kerana mendapat sambutan yang menggerakkan daripada murid-murid yang tak pernah merasai pengalaman menulis kad raya tanpa stem dan masukkan kad raya itu ke dalam peti POS. Jadi kita teruskan untuk kali ketiga. Jadi anak-anak masa cikgu muda-muda dulu bila dapat kad hari raya, itu adalah saat yang paling menggembirakan. Lagi satu, pada malam raya saya biasanya akan gantung kad raya pada ranting pada di rumah. Sebab apa? Nak tayang pada kawan-kawan yang datang. Saya dapat banyak kad raya. Itu pengalaman cikgu-cikgu, betul tak? Cik semua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai program ini, kita bersama Pengurus Operasi POS Malaysia Puan Elia Mastura binti Abdul Jamil untuk berkongsi lebih lanjut mengenai program pada hari ini. Puan Mastura, boleh kongsikan sedikit mengenai objektif utama program Syoknya Raya ini? Okey, objektif utama adalah kolaborasi bersama POS Malaysia ni untuk jualan kad raya untuk semua anak-anak Sri Desa Aman untuk hantar kad raya kepada orang-orang yang tersayang. Okey. Seperti yang Puan lihat, bagaimana dengan sambutan murid-murid dan guru-guru Sedesa terhadap program ini? Alhamdulillah, murid-murid dan guru-guru Sedesa memberi kerjasama yang sangat baik dan semua sangat gembira. Apa yang saya dapat lihat sekeliling, semuanya berpakaian baju raya, cantik dan tak sabar nak tulis kad raya dan nak post kat dalam post box yang ada di sebelah. Adakah POS Malaysia merancang untuk meneruskan program sebegini pada masa akan datang? InsyaAllah kami di POS Malaysia sangat berbangga untuk meneruskan program-program sebegini supaya anak-anak juga dapat tahu apa itu kad raya dan dapat berjumpa dengan postman untuk buat penghantaran kad raya nanti. Baiklah, terima kasih Puan Elia Mastura. Begitulah perkongsian daripada Pengurus Operasi POS Malaysia. Program Syoknya Raya ini bukan sahaja mengembalikan nostalgia kad raya, tetapi turut memaparkan inovasi dalam perkhidmatan POS. Antara aktiviti utama yang mendapat sambungan hangat adalah jualan kad raya eksklusif yang membolehkan murid dan guru mengirimkan ucapan istimewa kepada insan tersayang dengan sentuhan peribadi. Selain itu, turut diadakan pameran daripada POS Malaysia, bengkel suntingan video,
perpustakaan bergerak dan bengkel pengedalan turut menarik perhatian, terutama dalam kalangan generasi muda yang ingin mempelajari ilmu kemahiran digital. Tidak ketinggalan pelbagai aktiviti interaktif seperti demonstrasi penghantaran kad raya, sesi fotografi raya dan lain-lain lagi menjadikan suasana di sini lebih meriah. Kipas kapal terbang tu, nyawa penumpang dekat dalam. Semoga lebih banyak program menarik yang dapat dianjurkan oleh Pos Malaysia pada masa akan datang. Pos Malaysia sentiasa di dalam hati membawa berita serata negeri. Semoga bertemu di lain kali. Syoknya Raya penuh memori. Saya Surfina Damia melaporkan untuk Studio Antariksa.